Sekala isu teknikal babit pelbagai agensi kerajaan berkaitan projek pembangunan perlu diselesaikan segera. Perdana Menteri tegaskan tindakan itu perlu bagi memastikan kelancaran pelaksanaan projek. Datuk Seri Anwar berkata isu babit persekutuan dan kerajaan negeri termasuk agensi pelaksana dan pemilik projek perlu diselesaikan menerusi pasukan petugas khas reformasi agensi STAR. STAR dipengerusikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Kerajaan mesti bergerak lebih proaktif, bertindak dengan kecekapan dan berfokus untuk capai penyelesaian. Tegasnya peruntukan dikeluarkan wajib dimanfaatkan sebaiknya demi kesejahteraan rakyat. Terdahulu Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negara antara tumpuan pembangunan negeri, penambahbaikan pelaksanaan projek JKR dan pelaksanaan sekolah vertikal di bandar utama.